takkan di-cover oleh polisi ini. Hari ni kita nak sembang sikit berkenaan dengan MediAsas. Sebab apa aku rasa MediAsas ni satu produk insurans yang dikenalkan oleh pihak kerajaan akan menjadi satu package yang kompetitif lah yang akan didengari oleh rakyat kita. Sebab apa harga dia bermula daripada RM65 mat for the standard packages. Okay, sebelum aku dive deeper on the pros and cons, mari kita tengok apa sebenarnya tawaran daripada MediAsas untuk coverage. Okay, pertama sekali aku rasa coverage pun agak kompetitif. Sebab apa dia ada annual limit lebih kurang RM100,000 kepada RM150,000 setahun, bergantung kepada umur kau. Okay, depending on the packages juga. Ni kita cakap pasal standard package. Ada satu lagi upgraded package yang mungkin akan banyak lebih, mungkin lebih sedikit lah annual limitnya. Okay, dan nombor dua, room boarding pula. Untuk room boarding aku rasa acceptable. Sebab apa? Kalau kau nak masuk mana-mana hospital, sekurang-kurangnya kau boleh dapat untuk satu bilik 2 orang. Paling taik kau akan dapat satu bilik 2 orang. Kalau tak ada satu bilik 2 orang, at least satu bilik 4 orang. Ataupun sekiranya kau nak satu bilik seorang, mungkin kena tambah 2 sendiri. Dia ada minimum coverage tentang berapa dia akan bayar per room. Okay, itu aku rasa memang semua normal lah untuk semua insurance policy. Okay, dan nombor 3, dia ada juga benda yang bermanfaat juga. Dia ada pre and post operation treatment. Maknanya sekiranya sebelum kau kena operation dan selepas kau ada operation dan ada hospitalized, kesemua bil yang kau tanggung dalam tempoh ni boleh diklaim semula kepada MediAsas. Okay, dan nombor 4, physiotherapy claimables. Okay, physiotherapy claimables ni sangat-sangat bagus. Aku rasa semua orang perlu ada dalam orang punya life insurance policy. Sebab fisioterapi ni adalah rawatan berkala yang kau boleh buat sekiranya kau ada masalah tulang, masalah sendi dan pelbagai lagi yang mungkin kau akan hadapi dalam masa 20-30 tahun daripada umur kau sekarang. Okay, so untuk fisioterapi dia bagi coverage lebih kurang RM200 per session, maksimum 10 session per year. Okay, dan nombor 5, dia ada bagi juga home nursing care. Home nursing care lebih kurang RM3,000 per year with 90 days lifetime limit. Maknanya untuk setahun kau boleh claim up to RM3,000 saja, dan untuk jangka masa kau ada premium insurance ni kau boleh claim sebanyak 90 hari saja for nursing care. Okay, dan akhir sekali aku rasa yang bermanfaat juga adalah outpatient illness. Di mana outpatient illness, kalau kau demam, batuk sesama, kau kena pergi klinik, kau nak kena ambil ubat dan sebagainya. Dia tak adalah cover, tetapi dia dalam bentuk claimable, di mana insurance janji kau, polisi ni janji kau supaya sekiranya kau bayar cakaplah 100, dia akan bayar semula RM50 maksimum kepada diri kau. Kalau kau bayar 200, dia tetap akan bagi RM50 maksimum with a maximum claim of 3,000 per year. Maksudnya setiap kali kau pergi klinik, kau boleh minta RM50 didak, dia akan bayar kat kau, tetapi RM3,000 adalah yearly limit yang kau ada. Tetapi dekat sini ada sedikit benda yang korang kena consider sebelum korang decide untuk tukar plan korang sedia ada ataupun untuk ambil lah MediAsas ni sebagai life insurance pertama korang. Okay, pertama sekali korang kena faham, setiap insurance policy memang ada exclusion clauses. Okay, exclusion clauses untuk MediAsas ni korang boleh baca sendiri dalam FAQ bersama dengan BNM, di mana lebih kurang 35 exclusion clauses yang nyatakan apakah jenis penyakit yang takkan di-cover oleh polisi ini. Dan lagi satu, a big flag untuk korang take note adalah berkenaan dengan bagaimana sebenarnya sekiranya korang subscribe kepada insurance policy ni, pada tahun pertama kau akan bayar pada harga jualan. Let's say lah promotionnya adalah RM65 per month. Okay, tetapi korang kena faham bahawasanya kontrak polisi ni akan survive for 1 year. After 1 year, mark the first anniversary. Okay, kata kalau kau ambil 1/1/2026 dan kau punya anniversary adalah 1/1/2027, on the first year anniversary, pihak insurance boleh naikkan premium mengikut kadar semasa. Maknanya bayaran RM65 setiap bulan ni bukanlah bayaran yang fix yang kau akan bayar kepada insurer, tetapi dia adalah bayaran permulaan pada tahun pertama yang akan disetkan untuk kau. So kau boleh jangka bahawasanya mengikut FAQ sendiri daripada BNM, memang kau akan jangka bahawasanya akan berlaku repricing pada tahun-tahun yang akan datang, dan tak ada limit tentang berapa banyak repricing boleh naik setiap tahun. So benda ni antara benda-benda yang korang kena flag sebelum korang nak ambil MediAsas ataupun bertukarlah daripada plan asal kepada MediAsas. Sebab apa? Sebab plan ini ada banyak do's and don'ts. Okay, so kalau korang nak tahu apa in detail diorang kongsikan, korang boleh tengok dalam link yang telah diberikan di bawah, iaitu dokumen yang telah dikeluarkan oleh BNM sendiri menceritakan FAQ berkenaan dengan MediAsas secara menyeluruh sebelum korang decide untuk beli ataupun subscribe kepada MediAsas pada permulaan tahun 2027. Okay,